ada babi kat ujung. Iyalah. Ya babi. Tak ada rezeki kan bro. Suku. Dia ajak borak. Dia lepak lah sini. Hancur. Masuk guys, masuk. Kita masuk ke akhir. SSM Pahala versus TMI. Bawah 14 tahun. Akid. Kat mana ni? Ke UPM Serdang. You nak blok tak tu? Tak okey pun. Okey sikit je. Tak ada rezeki nak buat macam mana. Assalamualaikum, jaga ada. Waalaikumsalam. Suka ke ha? Lawan Zidane. Ni siapa? Pang lawan Skor Malaysia tunggu Ismail. Boleh makan ni, insyaAllah boleh. Adam main ke? Adam dulu kat reserve. Baby main dulu. Apek ada ke? Ada Apek. Ni Apek tak main dah. Tak apalah, tak ada rezeki suku. Dah buat yang terbaik je lah. Ya, terima kasih Cik Linda. Ilyas ke ni ha? Ilyas. Dia shoot daripada rendah lagi. Apek okey tak okey je tu. Tahun depan boleh buat lagi. Daripada nanti kita ada main kebasaan. Patutnya hujung tu SSM Pahang lawan SSBJ. SSBJ. Ya. 16 kamera bawah 16. Macam mana faham? Korang beza point je. Beza mata game. Point sama. Lepas tu dia kira point yang main dalam game. Lepas tu tak layak. Patutnya kami top 3. Kita orang pun dah ujung-ujung tadi tengah tunggu result. Kim salam semua SSN. Pulak semua. Terima kasih cik. Waalaikumsalam. Mak Apek kirim salam. Mak kau kirim salam. SMP ada tak? Ada SMP. Panggil 16 kalah ke? Kalah grouping. Kami beza point, kalah point. SMP ada set band. SMP belum. Lagi diorang main SMP. Dekat mana? Dekat UPM Serdang. Doakan abang lepas. Tak apalah, you number repeat tahun depan insyaAllah boleh. Azri Epic yes menangkan tadi. Menang tadi lawan Melaka. Tapi kami tak lepas. Nak pergi suku. TMI 16 lawan siapa suku? TMI 16 tak tahu lah. Acap. Dia Cak tahu Cak? Adam. Kenapa? Adam. Kenapa? Sebab dia kira point. Dia kira mata dalam game tu. Yang 11, 12 macam tu, dia kira tu. Kira mata game. Sebab kami menang semua, point rapat-rapat. Tak ada rezeki kan buat macam ni. Berharap kepada bawah 14 yang main kat Terengganu hari tu kan. Yang main kat Terengganu hari tu kalah. Cakap baby habis kan. Jangan simpan balik. Yeah, all out. Jangan pindah point jauh. Oh, kilo sana adik Anas. Adik Anas. Tak ada lah tu. Tak lah. Tak tahu lah macam mana. Perak ada main. Perak. Dia sekejap lagi. Cuba lagi nanti insyaAllah. Boleh. Doakan bawah 14 kita. Yeay. Adam. Buat kaki dia buat dah.
Gulak U14. Gulak. Come on, B. Boleh, B. All out, B. Aki. Saya di mana ni? Kejohanan apa? Ni dekat UPM Serdang. Kejohanan Liga Kementerian Pendidikan Malaysia. Coach. Yes, dia Adam tak? Adam, akak out. Relax. Kakak Adam ni Najmi. Come on. Roll out. Relax je. Jaga Zat 3. Bola slow. Come on. TMI je pun. Okay, good luck guys. Terima kasih cik. Angkut. Ambil poin pertama. Out. Belilah. Kat ujung sana siapa main? Kat ujung Bukit Jalil dengan SSN Sabah. Satu. Bola sikit. Ya. Weh, ramai dia aku joki live. 200 lebih weh. Dam, pakai cap dah. Pek, masuk dulu, Pek. Pek, masukkan dulu bola. Teko dah, Pek. Pertama mesti masukkan bola. Kau akhir. Terus. Weh. Oh. Terima kasih. Boleh. InsyaAllah boleh. Geng. Sabar ramai ya, sabar tu. Kalau tak pompen orang. Tak tekan laju. Boleh. Chest ball. Macam mana lawan mana ni? Skor Negeri Pahang lawan skor Malaysia Tunku Mahkota Ismail. Bawah 14 tahun. Game ujung bel. BJ lawan Sabah. Baring bos. Suruh kepek selesaikan bola dulu boleh. Mau back. Aduh nak tengok BJ main. Siapa mendahului? Dua sama sekarang. Kau Zaiko lah sikit. Kami rasa semangat nak Zaiko. Dah habis tenaga nak Zaiko. Gula semua pay Pahang. Terima kasih JPM Pahang. Doakan. Berapa mata? 4-2. Pahang 4. SS TMI 2. Dua 4 sekarang. Pahang boleh, insyaAllah boleh. Pahang leading 5-2. Dah. Ayah kepek, psycho sikit. Dam, suruh dorang psycho sikit. Weh, psycho dorang sikit. Pahang leading 6-2. Allah. Main baby je, boleh. InsyaAllah tak ada pressure. Boleh, Pahang leading. Tak apa, be.
tu bukannya ada blok. Bukan ada blocking tu. Semua boleh. Jangan bagi orang kejar weh. Ibang game sana. Sedap dia tengok. BJ Long Sabah. BJ Long Sabah best tu. BJ Long Sabah sedap tengok tu. Rio tu. Habis saya babi tu Sabah ada Allah. Ya. Tengok supporter berapa ramai tu orang. Ha? Diorang berapa ramai penyokong. Berapa kosong? Panglidin kat sini. Tiga berapa? Dan poin berapa sekarang? 4 tu. Wah, Panglidin 7-4. Kita kena bola babi. Bapak fight tu. Tak berapa pakai game ni tu. Tenang, Pak. Tenang. Supporter Adam. Tengok. Kepek dia tekan pek. Itulah tu. Kat sini balingin. Tak tahu lah. Tekan tak. Buangnya. Kesan Johor dah lawan. Kesan Johor dah lawan grouping ni. Kesan Johor tak lepas. Alah, yes. Allah. KL menang ke? Tak tahu KL tapi dia orang tak lepas grouping. Ni bawah berapa? Ni bawah 14. Bawah 14 tahun. Tujuh 6. Baiklah Adik Anas. Ni semifinal ke? Ha, ni suku akhir. Ni kalau menang pergi separuh kau apa? Chiefs ball. 6-8. Kena oh. Boleh Pak. Layan ke lu, jangan tekan sangat. Bagi lepas lu. Chance ball. Tolak sikit. Ah! Kena petik siapa ni? Habis. Sabar. Memang keras. Kau tak berapa ramai support dia orang. Siapa yang menjerit tu? Saya jagalah. Ilyas. Set ni ada kat Adam menjerit kat. Baiklah bodoh. Okey. Bidang masuk. Dam saya hilang. Cakap. Oh, dia tangguh. Tekon dia bola laju sangat. Mudah petik.
Orang-orang marah ada sokong dia jauh. Main tu. Ya, ni semua pengen marah ni. Ada. Baik. Kalau saya kelas sikit tengah cycle ni. Apek ada main ke tu? Apek tak ada main. Apek dah habis dah main. Kami baru 16 dah habis. Gila. Set ni leading jauh kan? Ha? Berapa poin? 11-6. Adam, poin berapa? Psycho dia tiap main gol. Kayak. Psycho Zidane dia baru masuk. Weh, Zidane gulung tak ada. Aduh. Ada bang, tapi Zidane je. Kena jadi Jom sedap tengok BJ lawan Sabah. Fight dah. Fight lah, dah lah ramai. Bawa ada suasana pun tu. Akid ada main ke? Akid dah habis dah main. Salam kat Adam. Jom lipat. Jom, kau Sabah. Adam ada orang kirim salam. Maludi. Zidane koyak. Baik kau main dengan aku sekarang. Mana apa-apa ada kat tepi. Zidane gulung tak ada. Sedap orang tu. Zidane takut dah. Ada kepek ada. Tu dia, kepek. Tim Apek. Dia orang lepas ke? Tim Apek tak lepas. Siapa leading ni? Pahang leading. Kami kalah grouping. Beza point. Saya nak usah seberang. Bila datang lah TID. Mau ambil sikit ke? Ambil set ni. SSM Melaka ada bang? SSM Melaka tak ada? Semoga sekarang Mamat support doa kita orang ya Allah. Mudahkan susah kami. Baik kami kawan balik JJ. Kau baik kau bawa Walaupun tak main. Mula betul main kawan JJ. Berapa poin? Kita Ramli game. Adam, berapa poin? 11-6. 12 3 poin lagi. Bagus. 7-12. Pahang leading. Bagus. 1 2 Ya! Adik. Weh, tak ada fikir aku. Aku dah cakap, weh. Dia tak jadi, dia takut. MA sudah goyang. Ada select ke sebelah? Ada TID. Hujung tahun ni. Set berapa dah ni? Ni September baru. Baru September. MA sudah. Tak ada. Ya! Ah! Zidane tak boleh buat. Weh, psycho Zidane tu weh. Sikit lagi. Weh, leading jauh weh. Check first ball. 6 set. Ya! Weh. Alhamdulillah menang set pertama. Tu dia pengetua. Ni separuh akhir ke? Ni suka akhir. Weh, first set Pahang menang kita MI gila. Sampai tekan utama tak ada ni. Badak tak ada. Sampaikan salam pada pengetua Encik Yaakob, insya-Allah. Let lu tengok set 2 banjir tak banjir. Alright, tengok. Saya panggil dari SMP tu jap. Tunggu dulu. Buat apa cap? Jangan susah sangat putus set 2 pula. Ya, insya-Allah. Angah ada Angah tengah support ni. Boleh fokus set dulu pula. Cari set ni. Yang salam kecik guding. Ada muka pengacara nak tengok. Jangan tengok je ulas lah sikit.
Okay, set pertama menang Pahang. Okay, menunggu set kedua menentang SST MI bawah 14. Okay. Saya pengulas hari ini Ringo Bara. Ringo Bara. Okay, Ringo Bara. Okay, tengok SST MI situ. Agak tertekan di situ sana. Okay. Menang perlawanan ni akan ke semi final pagi esok. Separuh akhir pagi esok. Okay. InsyaAllah separuh akhir kalau menang hutang ni. Oh lupa, pengetua SSN pun dah sampai. Ya, saya pertama kali menyaksikan perlawanan takraw SSN menentang SSN lain. Kita berharap pada hari ini kita akan menuai kemenangan seterusnya. Kita akan bergerak ke pusingan separuh akhir. Ya, jangan lupa like, share live ni. Okay, set kedua. Mata kosong-kosong. Suruh baby you main bola bukan main mental. Ya. InsyaAllah terbaik tu orang tua. Okay, kita doakan sama untuk SSN. Siapa menang? Set pertama dimenangi oleh kita. Dimenangi oleh SSN Pahang dengan 15-6 kalau tak silap tadi. Set pertama kita menang, SSN menang. Ya, mata pertama. Agak tertekan di situ. Tepi sikit tak nampak. Okey boleh. Suruh diorang jangan selesa sangat. Tak. Memang coach Budi memang dah terak ni. Kena kuatkan mental sebab ini kita lawan dengan SSM. Yeah. 2-0 sekarang. 2-0. Nampak tertekan di situ SST MI. Suruh pemain tepi sikit. Macam mana nak suruh pemain tepi sikit? Yang ni bukan pemain ni referee ni. Viewer tak nampak? Viewer tak nampak? Dah kacau ni. Saya alih sikit. Okay, like, share. 0-3 sekarang. Nampaknya SSTMI semakin tertekan. Mata 4-0. Bang, Putrajaya 16 lepas ke? Saya rasa U16 Putrajaya lepas. Budak Putrajaya 16 bagus-bagus saya tengok. Saya rasa lepas, dia lepas saja. Memberi mata kat orang. TMG teko budak tak ada ni kalau tak boleh dah ni. Oh macam tu lah. Halo. Tengok takro. Dah tengok suka hati je. Ingat Yakub. Main sini. Yakub ada. Takro. Hari dah kejar. Dia cari hang. Baik. Tengok dulu. Oh.
pertama. Menang set pertama, leading set kedua. Menanglah set pertama. 15-6 ni. Oh. Oh, 14. Masih kuat. Set dua. Jaga macam ni. Okey. Siapa dia? Okey. Ya, ni saya apa? Dia tahu memang kalau tanya dia memang kau you je. Memang betul nak di situ. Bola keluar. Berapa dah? 7-3 sekarang ni. Minta maaf gangguan kejap tadi. 7-3 sekarang ni mata 4-7. SSP MI 4, SSM Pahang 7. Sekarang 8-4 SSN Sarawak. Tak pastilah sebelah sana. Yang sebelah sana saya tengok Selangor lawan dengan Penang. Yang sebelah sana tu Sabah menentang Kelantan kalau tak silap. Mungkin round untuk Super Akhir yang round kedua ni. Ini yang belah atas ni. Kenapa Puan dengan Capit tak join sekali? Oh, saya tak pasti. Saya bukannya jurulatih takraw. Saya hanya mengulas di live ni saja. Jurulatihnya dekat sana. Saya jurulatih olahraga. Sebab olahraga dah habis bagi tadi. Apa yang main sekarang bang? Pahang lawan dengan SSMI. Yang sebelah sana Selangor menentang Pulau Pinang kalau tak silap. Bawah 14 Super Akhir. Yang sebelah sana Sekolah Sukan Malaysia Terengganu menentang Kelantan. Oh, makin tertekan nampaknya. SSMT lawan apa? SSMT lawan dengan, kalau tak silap saya, Kelantan yang sebelah sana baju merah tu. Ni perdana ke Super bang? Ini dah Super Akhir. SSTMI tu daripada Liga Super. SSM Pahang ni daripada Liga Perdana. Jadinya SSN ni champion di grup perdana untuk grup dia.
Jadi menentang dengan tempat ketiga. Di Liga Super SSMI ni tempat ketiga. Jadi Johan Perdana menentang tempat ketiga Super. Ni dah Super akhir ya, bukannya peringkat kumpulan lagi. Sekolah dia tak ada live. Ni live peribadi ni. Ni live for Sabudin, Cikgu Sabudin. Tengok sekejap. Relax. Okay. Berehat. Dengan mata berapa sekarang? Mata berapa sekarang? Berapa mata sekarang? 9? Bang 9.5. Okey, 95. 95. Joki live ramai. Like share live ni. Okay. Okey, memanglah. Sebab tu saya datang. Lak ada ni. Okey. Okey, sambung untuk selepas break time dengan mata 5-9. SSTMI 5. SSN Pahang 9. Set kedua. Set pertama telah dimenangi oleh SSN Pahang. Tak lepas sudah. Dia menang, ada menang. Tapi nya tak lepas sebabnya ada kiraan mata tu. Sebab dia dalam grup dia ada 2 tim yang sama mata. Sama mata, sama point. Jadi kena buat kiraan tolak macam mana tolak mata dengan di fizik macam tu lah. Saya pun tak pasti dengan rule takraw ni. 10 10 dah. 10-5 sekarang ni. Saya kena buat live ikut belakang pula. Okay. Saya dah bawa Tok Bomoh. Kita tengok view di belakang pula. Okay. Tengok view di belakang. 10-5. Set kedua. 5 mata lagi untuk memenangi ke semifinal. Okay, come on. Fokus bang. Fokus. Esok olahraga dia jog lagi. Okay, come on. 5-10. Orang yang sama. Makin tekan nampaknya. Mata. Dia main tengok selamat lah. 11-5 sekarang ya. Oh, steady suara memang suara. View dah naik ni 85k. Sorry kalau tak sempat baca mesej ya. Tak sempat baca komen, minta maaf banyak sebab tengah fokus dengan game. Fokus. Lagi 4 mata. 11-5 sekarang ni. 11-5. Ini kalau tak menang merugi ni. Pencapaian terbaik untuk masuk semi final. Bawah 14. Wow! Tak apa. Tak masuk je. 6 11. Bagus. 6-11. Tengok dia. Patutnya saya selamatkan handset tadi. Tak baik.
Saya selamatkan handset tadi. Oh, cukup berbahaya tadi. 12-6. 12-6. Betul tak mata tu? Fokus, fokus. 12-6. 12 saya sekarang ni. 12 SSM Pahang, SSM MII 6. 4 mata lagi untuk mengakhiri suku akhir ni, untuk mara ke separuh akhir esok. Fokus, fokus, fokus. Best pemulai ni. Memang sebab saya sebenarnya daripada olahraga ni datang tengok sini jap bagi sokongan untuk anak-anak SSM Pahang. Enjoy, fokus. Jangan lupa like, share. Tap screen sikit. Okey, fokus. Tak payah ada mata ni. Lagi 4 mata je untuk ke semi final. 1. Relax. Okey, tak apa. Tak apa. 7 12. 7 12. Come on, relax, fokus. Bang. Go, bang. Dengar suara dah. Belum whistle lagi tu. 12. Ada 3 orang untuk bomoh datang tadi. Good. Olahraga dia yang menang ke? Ada. Ada 4 orang dah medal. Ya, 13. Yang menang olahraga daripada yang ranking medal lah. Ada peluru perempuan bawah 16. 100 meter perempuan bawah 16. 100 meter berpagar perempuan 16. Yang keempat tadi jalan kaki 2000 jalan kaki 2000 jalan kaki perempuan. Petang ni insya-Allah ada 2 lagi. Putrajaya dah main ke? Putrajaya belum main lagi. Bawah 16. Sekarang ni semua bawah 16. Sekarang ni semua bawah 14 sekarang ni. Dia ada 3 gelanggang. 3 gelanggang sebelah sana. Fokus. Selangor menentang Enjoy, fokus, bang. Pulau Mutiara tu. Penang saya tak silap. Yang ujung tu Kelantan menentang dengan siapa? SSMT. Kita teruskan fokus untuk SSM Pahang. Oh, view dah naik 100. Jumpa like. 100. 500 Aki joget tengah belakang. 500 view Aki joget menang je lagi. Come on. 500 view. Fokus, bang. Fokus. Bagi like sikit. 5. Kalau menang ni 5. Dapat 500 view. Aki akan joget menang kejap lagi. 13. Okey, mata Aki. Mata Aki, jaga. Sakit pinggang tu. Jaga kamera ni nak masuk dalam. 14. 14-7. Bawal pergi pengurus Pengurus besar. Hari ni baru dia buat kerja. Hari ni pengurus besar buat kerja. Baru dia buat kerja hari ni. Come on lah. Rep, tolong pijak apa dia, Rep? Tak ada jadual ke bawah 16 bila. Sebabnya bawah 16 SSM Pahang Saya kali Pahang ni. dah keluar. Jadi saya tak tahu jadual bawah 16 ni. Yang saya tengok sekarang ni bawah 14 je kita fokus. Sebabnya 14 kita satu mata lagi untuk ke semi final esok. Semi final esok. Okey, cepat habis. Saya nak tengok budak saya pula ni dekat track. Joget ini ke? Ha? Stand by lagi nak joget. Apa 500 view dah ke belum? Baru 112 view. Nak joget macam mana ni? 100 lagi baru tu joget. Fokus. Last point. Okey. Okey, fokus. Last point bagi semi final. Berapa dah? 8-14. 8. Baru.
8-14. Okey, kita menyimpan 6 mata lagi di tangan. 6 mata lagi di tangan. Fokus! Fokus, bang! 6 mata lagi di tangan. Grouping tak, bukan grouping. Suku akhir. 1, 2. Aduh, dalam. Tak apa. 5 mata lagi di tangan. 5 mata lagi di tangan. Jadual untuk bawah 16 saya tak ada lah. Saya je latih olahraga. Saya pengulas kat sini sekejap je. 16 ada. Ha? 16 tak layak. Ya, 16 tak layak. 16 tak layak ya. Tengok sikit rahsia-rahsia daripada jurulatih. Ni. Satu weh. Last. SSM I 9. SSM 14. Ada nanti lu dah tak point minum. Satu mata lagi. Okay, come on. Dia tak boleh dah. Come on, 5 mata di tangan lagi. Boleh. 5 mata kat tangan. 14-9. Aduh. Olahraga tak begini. Okay, one more. Satu je lagi. Last point. Tweetip sikit. Kabur ke baby acak sistem air kita salam. Kejap lagi kita akan tengok. Last point. Mana pengetua nak tengok? Pengetua dia kat belakang. Pengetua dengan Kak Bomoh Mami. Ada 2 orang kat belakang. Okay, last point. 14-9. Melaka ada tapi saya tak pastilah ke suku akhir ke tidak. Dia buat balik dah. 9-14. Aduh, 4 mata lagi di tangan. Come on, fokus. 10-14. 10-14. Perak ada tapi saya tak pasti Perak layak ke suku akhir ke tidak. Yang saya tengok yang tengah menunggu lepas ni adalah Sekolah Sukan Negeri Terengganu. SSN Sarawak dah main ke? Saya tengok tak ada lagi. Belum ada SSN Sarawak. Bagi ada job esok. Semi ke esok? Tak tahu. Dia boleh semi bila? Besok. Esok lagi. Takkan kawan je datang sini esok. Awak kena datang sekali. Pelajari semua. Oh, jangan dah biarlah. Gabung bertiga. Oh, kejap lagi. Dia bising ke? Ada hantar. Pakai tadi. Satu mata lagi, come on. Saya dah ada kerja lain ni. Nak ambil baju lain. Come on, last. View 121 tak cukup lagi untuk Aki joget. Fokus. KL hantar ke? Semua SSN dalam Malaysia ni ada. SSN, Sekolah Sukan Negeri dan Sekolah Sukan Malaysia semua ada kat sini. Tapi sekarang ni pusingan suku akhir sekarang ni. Ya! Itu dia! Kemenangan separuh. Suku akhir. Ya! Kita menang. Jadi bertemu Salam. separuh akhir esok. Saya akan mengulas. Aki joget. Malam ni chicken chop. Saya tinggalkan sebab saya ada job lain ya. Olahraga Jomi. Ni. Kita olahraga pula. Dia tinggal lah.
Pahang menang. Alhamdulillah Pahang menang. Zak Bahar joget. Pahang menang. 2-0. Alhamdulillah Pahang menang. Malam ni chicken chop. Esok kau apa? Kau memang baik tu. Fighter ke apa singkat? Baik. Pahang menang. Tanya Pahang. Thank you. Aki kata-kata Aki untuk di blend. Okey, beres. Alhamdulillah. Okay, jom balik. Apa kata-kata? Kata-kata hari ni. TMI India tu. Oh, masuk poket lah. Kata-kata go. Dah habis. Habis. Itu. Okay, bye. Live nanti.